Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang pengetua hormati dan kasihi. Hari ini pengetua ingin mengangkat satu hakikat yang kadang guru terlupa, tetapi ia berlaku setiap hari tanpa guru sedar. Guru selalu menjadi inspirasi. Guru-guru sekalian, dalam perjalanan hidup seorang murid akan ada ramai orang yang datang dan pergi, tetapi guru tetap menjadi figura yang mereka ingat kerana guru meninggalkan kesan yang tidak boleh dipadam dalam hati dan fikiran mereka. Wahai guru-guru, cikgu menjadi inspirasi bukan kerana kata-kata besar, tetapi kerana perkara kecil yang cikgu buat setiap hari. Cara cikgu tersenyum, cara cikgu menegur dengan lembut, cara cikgu memberi peluang kedua, cara cikgu percaya pada murid yang orang lain anggap tidak mampu, cara cikgu bangun setiap hari walau hati penat, cara cikgu sabar walau dicabar, cara cikgu kekal kuat walau diuji. Semua itu menjadi inspirasi buat murid. Cikgu mungkin rasa apa yang cikgu buat biasa sahaja, tetapi bagi murid, itulah cahaya dalam hidup mereka. Kadang murid bangkit semula kerana satu ayat cikgu, kadang murid berubah kerana satu nasihat cikgu, kadang murid terus berusaha kerana cikgu percaya mereka boleh. Itulah guru, insan yang mengubah hidup tanpa disedari. Guru-guru sekalian, pengetua ingin anda tahu, guru menjadi inspirasi bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keikhlasan. Murid melihat cikgu sebagai contoh. Murid belajar daripada gaya cikgu bercakap, cara cikgu menangani masalah, cara cikgu mengawal emosi, cara cikgu menunjukkan kasih sayang. Apa yang guru buat hari ini akan menjadi inspirasi buat murid esok. Wahai guru yang pengetua kasihi, pengetua ingin tinggalkan satu ayat mendalam. Guru tidak meminta menjadi inspirasi, tetapi hidup murid menjadikan mereka begitu. Selagi guru ikhlas, selagi guru sabar, selagi guru menyentuh hati murid, selagi itulah guru akan menjadi inspirasi kepada generasi masa depan. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru mendapat kekuatan, motivasi dan keyakinan bahawa mereka adalah inspirasi sebenar. Terima kasih guru-guru. Anda tidak hanya mengajar, anda menginspirasi dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang pengetua hormati dan kasihi. Hari ini pengetua ingin berkongsi satu hakikat yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hakikat yang membentuk masa depan murid lebih daripada apa yang kita sedar. Murid meniru tingkah guru. Guru-guru sekalian, murid melihat cikgu bukan hanya sebagai pengajar tetapi sebagai contoh, sebagai role model, sebagai cermin masa depan mereka. Murid bukan hanya belajar melalui nota tetapi melalui tingkah laku cikgu setiap hari. Cara cikgu bercakap, cara cikgu marah, cara cikgu sabar, cara cikgu hormat orang, cara cikgu mengurus emosi, cara cikgu bekerja, cara cikgu menghargai murid. Semuanya diperhatikan, diserap, ditiru oleh murid. Wahai guru-guru sekalian, ingatlah ini. Apa yang guru buat lebih kuat daripada apa yang guru cakap. Jika cikgu datang awal, murid belajar tentang disiplin. Jika cikgu sabar, murid belajar tentang tenang. Jika cikgu hormat murid, murid belajar untuk hormat orang lain. Jika cikgu jujur, murid belajar tentang integriti. Jika cikgu bersungguh, murid belajar tentang usaha. Tingkah cikgu adalah pendidikan sebenar. Guru-guru yang pengetua kasihi, kadang kita lihat murid kasar, kadang kita lihat murid garang, kadang kita lihat murid kurang ajar, kadang kita lihat murid tidak hormat. Tetapi apabila guru menunjukkan teladan, perlahan-lahan murid berubah. Mereka meniru yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kerana guru adalah manusia pertama yang mereka lihat setiap hari di sekolah yang menunjukkan nilai kehidupan. Pengetua ingin guru ingat, guru membentuk akhlak murid lebih daripada lembaran latihan dan silibus. Murid membawa tingkah cikgu hingga mereka dewasa, hingga mereka menjadi ibu bapa, hingga mereka jadi pemimpin masyarakat. Wahai guru-guru sekalian, tanggungjawab ini besar tetapi sangat mulia. Kerana setiap akhlak baik yang murid bawa, ada sentuhan tangan seorang guru di situ. Sebagai pengetua, pengetua ingin tinggalkan satu ayat. Madrasah murid tak meniru tingkah guru. Jadi tunjukkanlah tingkah yang boleh membimbing mereka menuju kebaikan. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai guru mendapat motivasi, inspirasi dan kesedaran tentang betapa kuatnya pengaruh mereka. Terima kasih guru-guru. Anda bukan hanya mengajar, anda membentuk cara murid hidup.